Tak kisah. Tak kisahlah daripada mana kau mula lah sebenarnya. Okay, kalau start dari mula, kata bakat tu orang nampak ataupun bakat saya nampak sendiri adalah masa saya skor rendah lah. Masa saya join nasyid masa darjah 6. Tu kau menonjolkan diri ke orang nampak kau mesti masuk nasyid? Oh tak, Ke masa macam tu, kau saya pandai nyanyi je. oh tak. Masa tu saya soal agama kan dia macam waktu petang atau asar kan. Kau orang Johor Ha? So agama? Suagama. Suagama. Betul. So agama orang Aku Johor. IC 01. Engkau IC 01. Engkau? 01. Bangsa Johor. Bangsa Cantik. Johor lah ni. Baru Okey, sedap okey, nak teruskan. berbual. Teruskan. Okey. Betul. Saya masa soal agama kan petang, lepas solat asar kan. So solat berjemaah, mungkin time tu volunteer ikut mat apa semua azan, saya volunteer lah. Mula dari situ lah. Tapi time tu macam volunteer macam kita pun tak tahu kan, kita ada something like suara macam gitu. So mungkin ada ustazah-ustazah kat belakang ke apa macam budak ni mungkin boleh join nasyid ni. So dia pun ajak lah join audition nasyid. Tu lah saya macam okey. So audition nasyid kau memang the main singer ataupun kau yang kat belakang yang tukar main kompang ke? Bukan kan? Dah tentu dah ada naik main singer. Tak ada kan? Kadang-kadang dia jadi backup singer je belakang. Tapi dia claim jadi singer. Betul jugalah. Okay, masa tu belum saya dah pilih berapa orang, 8 orang ke 10 orang gitu. Dia dah pilih berapa orang. Time tu nak decide untuk jadi lead singer lah. Solo kan. Solo So nak jadikan cerita, saya lah solonya. Lagu first kau nyanyi? Persembahan di tu. pondok kecil kot Rainbow. Di pondok kecil. Tinggi lagu tu. Time tu tinggi, suara belum pecah lagi. Time tu dia belum akil balik lagi. Sekarang dia punya halkom pun sudah besar biji bola golf. Besar. Aku punya pun tak nampak. Ini dengan jangan kata bibir halkom ni belum bergegar nampak dia. Halkom pun bergegar macam cilaka lah kau ni. Sial lah. So persembahan pertama kau depan persembahan tu masa bila? Yang kau ingat lah masa tu. Persembahan yang masa nasyid ke macam mana? Nasyid tu. Tak ada dia persembahan tapi macam dalam satu bilik sebab dah panggil beberapa orang yang dah terpilih lah. So untuk pilih main singer tu kira antara 2 orang ke 3 orang ke. Macam kita just nyanyi je lah. Nyanyi macam okay, Ustazah pilih. Pemilihan tu untuk apa sebenarnya? Untuk pilih solo lah. Aku tunjuk logo. Untuk solo je lah. So persembahan nasyid tu untuk apa? Yang kumpulan nasyid untuk tu? ni lah wakil sekolah lah. Wakil sekolah. Wakil sekolah agama. So menang lah?